لا حول إلا بالله صلى الله عليه وسلم. ونمرها إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata muta'ammidan. Situ. Betul. Man taraka salata muta'ammidan faqad bari'a min zimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan sembahyang padahal dengan sengaja, maka sungguhnya telah lepaslah ia daripada tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu amaran besar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Biada barang siapa yang meninggalkan satu ibadah yang sangat besar, yang menjadi silatun bainal abdi wa rabbih, kontak antara hamba dengan Tuhan, ya, maka putuslah mana zimmah, tanggungan Nabi. Mana kalau bahasa kita kata anak tak engkau lah, aku tak tanggung jawab dia. Itu bahasa kita. Maknanya berat. Satu amaran keras daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila insan meninggalkan sembahyang, payahlah tu, berat. Pada adatnya dia nak kembali berjalan benar tu payah, sebab tak ada nur, cahaya dalam hidup dia. Lepas tu dikaitkan dalam kepimpinan sendiri, alladzina immakannahum fil ard aqamus salat. Barang siapa diberikan mandat untuk memimpin negara dunia ni, maka awal-awal dia kena suruh rakyat dia tadi mendirikan sembahyang. Apabila rakyat dah reti kontak rapat dengan Tuhan, mudah dijaga, ya, mudah selesaikan masalah. Tapi kalau rakyat tak kenal Tuhannya, parah jawabnya, ya, itu maknanya. Maka rakyat mesti diberikan, maknanya arahan yang tersebut, kepimpinan mesti memantau, ya, tanggungjawab rakyatnya dengan Allah Ta'ala. Kalau tanggungjawab itu selesai, insyaAllah keberkatan ada. Tapi kalau pemimpin dia kerja puja dunia, berambat dunia, ambil awal, jadi rosak habis, bintang hukang negara kan. Kemudian di sini ada perbahasan di kalangan a'immal mazahib tentang meninggalkan sembahyang. Kalau tinggal dengan sengaja, dalam hadis lain dia kata faqad kafara jihara. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka sungguhnya kafirlah ia dengan terang-terang. Maka sini kalau mazhab Hambali dia kata kafir terus, ya. Ketiga mazhab lagi termasuk mazhab Imam Syafi'i kita, dia takwil ai in angkara. Kalau dia ingkar wajib sembahyang, baru dia kufur betul. Kalau tidak, dia takwil kufur tu kufur nikmah, bukan kufur akidah, tapi kufur nikmat. Dia masih lagi mengiktiraf dan mengaku kewajipan sembahyang, cuma dia malas, meninggal sebab kaslan, sebab malas. Ini tidak membatal akidah, cuma membatalkan hubungan kontak rohani dia dengan Tuhan, terjejas maknanya, ya. Sebab dia mengambil satu hadis yang lain sebagai sarif, memalingkan makna daripada kafir zahir, kafir betul, kepada kafir nikmat. Itu man taraka salata muta'ammidan abqahu Allahu fin nari samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sanah. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dihumban ke neraka 80 hukbah. Satu hukbah tu 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Tuan bayanglah. Tapi macam mana pun dia ada takkid, dia masih ada lagi sempadan waktu. Mana 80, mana bukan kekal. Bila tak kekal, itu menandakan bukan kufur, ya. Neraka dia takkan menerima secara kekal orang yang masih ada lagi iman, walaupun sedikit. Kalau tak ada iman, memang dia terima habis. Itu geser tu habis, tak boleh keluar lagi lah.
Jadi faham daripada tidak kekal bermakna itu bukan kufur akidah. Itu sebenarnya kufur nikmat, menyalahgunakan nikmat Allah Ta'ala. Tuhan beri dia bermacam-macam nikmat yang tidak terhingga, tiba-tiba dia tak nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kelebihan menyempurnakan segala rukun sembahyang. Sabda Rasulullah SAW, masalah salatil maktubah kama salil mizan man awfa ustufiyah. Bahawasanya sembahyang fardu itu umpama neraca. Barang siapa menyempurnakan akan dia, nasaya disempurnakan baginya. Bagi kita nak tahu kesempurnaan kita dapat dengan Tuhan, tengok sembahyang. Kalau sembahyang dia cantik, itu penimbang ni. Mana cantik lah dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat dari kesempurnaan yang besar akan dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu Syekh Daud Al-Fatani sebut 9. Ya, di awal kitab cik dia Muniatul Musalli tu, fiha yaqsulul infirad. Dalam sembahyang tu ada hasil infiradul qalbi ma Allah. Tu semua dipanggil mutiara-mutiara besar. Dia banyak lagi, Syekh Daud sebut 9 ni tuan. Besar tu. Jadi kita sembahyang selama ni ada infirad qalbi kita dengan Tuhan. Angkat dia takbir, mi'raj tu tuan. Mi'rajul qalbi ila Allah, urujul qalbi ila Allah. Bukan mi'raj macam Rasul kan, man mi'raj qalbi. Angkat dia sembahyang hilang. Sahabat yang kaki dia terlekat nak panah atau dia cabut sakit, dia kata nanti aku sembahyang. Bila sembahyang dia terik tak ada rasa. Bayangkan betapa hebatnya nurani dia dengan Allah Ta'ala. Ya, sampai tak rasa. Itu menandakan hebat ya, kedudukan anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah. Pihak yasul infirad, ya, terhasil infirad qalbi. Mujalasah, mudawamah, muraqabah, semua di dalam tu lengkap. Itu kita tengoklah, cek kita sembahyang puluh tahun ni berapa mutiara kita dah ambil yang kita dah dapat. Besar-besar Tuhan sediakan dalam sembahyang. Batu kelazatan semua di itu. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, inna rajulain min ummati la yakumani ila salah ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid wa inna ma baina salataihima ma baina samai wal ard. Bahawasanya dua orang laki-laki daripada umatku, sesungguhnya berdiri keduanya itu kepada sembahyang, rukuk keduanya dan sujud keduanya itu satu. Padahal barang yang antara sama sembahyang keduanya itu barang yang antara langit dan bumi. Faham? Maknanya dua umat di sembahyang, sujud dia sama je, rukuk dia sama, tapi martabat dia tak sama. Seorang ni lah macam langit bumi jauh. Yang seorang tu sembahyang betul-betul dia sembahyang, yang seorang tu sembahyang tapi rupa dia sembahyang. Ya, rupa dia sembahyang, batin dia tak sembahyang. Bab batin dia sembahyang, Tuhan sebut dalam Quran apa? Aqimis salati zikri. Dirikan sembahyang untuk kamu ingat, tawajuh, muraqabah ke Tuhan dalam sembahyang. Tapi bila sembahyang tak jadi begitu, tu jauh dengan seorang lagi yang betul-betul menunaikan sembahyangnya zahir dan batin dia. Jadi sembahyang ni zahir sahaja. Sembahyang macam ni tak jadi, termasuk lain tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam ayat tu ada alif lam tu, alif lam di ahli zihni. Ya, innas salat, ya, innas salata. Bukan innas salatan. Ya, kalau salatan dia tak ada alif lam. Alif lam ni dengan tanwin itu ada tembung. No. Macam biru, dia hijau dengan oranye, dia tak ada tembung. Hijau dengan oranye, hijau dengan biru tak ada tembung. Ya, bila ada alif lam tak ada tanwin, bila tanwin tak ada alif lam. Maka dalam ayat tu tak ada tanwin. Innas salata, tak ada alif lam, li ahli sini, alif lam ma'rifah. Mana bukan sembahyang-sembahyang, bukan sebarangan sembahyang. Sembahyang yang duduk taraf macam mana rasa sembahyang, sallu kama raaitumuni usalli. Mungkin sembahyang macam mana aku sembahyang. Rasulullah nak bina khusyuk tu, nak sembahyang tu kita berdiri je nak sembahyang, nak usalli kan, angkat takbir tu aja. Rasulullah kata iza kuntum ila salat fal yusalli salatal muwaddi salatan man lam yazunnu annahu yarju ilayya abadan. Bila kau berdiri nak sembahyang dia, kau rasa itu sembahyang terakhir, lepas ni habis dah, balik menghadap Tuhan dah. Inilah akhir sembahyang. Macam mana perasaan kita bila benda ni last? Tentu dia akan jaga. Ya.
Ini belum semayang lagi, okey, lepas semayang confirm jumpa. Wah, jumpa. Tak siap tadi insya-Allah lagi dah. Rupa tak sempat dah Daud. Tu maknanya apa? Pembinaan rohani itu penting, ya. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam hadis ini telah mengisyaratkan Rasulullah SAW bahawasanya khusyuk di dalam semayang itu melebihkan antara martabat dengan semayang yang kurang itu tiada di dalam itu khusyuk. Itu beza antara langit bumi. Yang seorang ni semayang khusyuk betul dia, kalbi dia menghadap betul, tawajuh ke Tuhan. Yang ni dia angkat semayang, dia mengayau satu dunia, dia mengayau 3 rakaat 3 negeri dia pergi. Ya, darat laut pejabat A B dia rasak dia berjalan dalam semayang, bukan dia menghadap. Sebab tu barang siapa yang sembahyang dia tak jadi, kita akan dapat cegah fahsyak munkar. Rasulullah mengatakan man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa sembahyang dia tapi sembahyang dia tak dapat mencegah fahsyak munkar, maka dia tak bertambah ke Tuhan, melainkan bertambah jauh. Yang ni ulama-ulama takut, para aulia takut. Jauh dalam ibadat, jauh dalam maksiat senang. Kita buat maksiat, kita pun tahu kita salah. Minum arak, minum judi, menipu orang, makan rasuah. Dia pun tahu dia salah, tapi dia degil dia kepala dia. Yang ni, yang zahir orang tengok cantik, tapi dalam pun tak perasan. Pada dalam dia jauh lagi, yang tak sampai lagi. Ini yang bahaya. Penyakit pun tak tahu. Kalau penyakit luar dengan dalam mana bayar? Dalam dah bayar. Kanser barat dia tak boleh main picit-picit, main sapu-sapu buat panas tak boleh. Dia kena belah tuan, pedah. Kalau kita nak masuk sekeru dia dengan sekeru dia masuk Allah macam-macam tuan ni. Tu maknanya sakit dunia. Kalau sakit dalam itulah dia kena hijab betul-betul. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, aswa'un nasi sarikatan man sarika fi salatih. Yang terlebih jahat, tengok dia, aswa' macam tafdil. Mana bukan jahat sebarang, jahat sungguh, kata Rasulullah SAW. Terlebih jahat manusia yang mencuri itu, orang mencuri ni jahat, tapi orang mencuri itu satu lagi pencuri paling jahat, iaitu seorang yang mencuri dalam sembahyang. Dalam sembahyang dia mencuri. Ya, di tengah sembahyang tengok ada duit orang pergi ambil, macam tu bukan. Bukan tu maksud mencuri sini, mencuri batin. Ya, iaitulah orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya, seperti ada ia mengerjakan yang ditegah dalam sembahyang seperti yang makruh dan yang haram, maka itu seperti mencuri pada pihak ditegah. Curi ditegah, maka ditegah kita dalam sembahyang memalingkan kalbi kita lain daripada Allah Ta'ala. Ya, itu maksud dia. Sembahyang yang tidak disempurnakan, di mana Tuhan nak sempurna, kita bagi curi. Hak sepatutnya kena beri, kita tak bagi. Ya, kita tak sempurnakan sembahyang kita sebagaimana yang dikehendaki, bermakna kita telah mengambil hak yang sepatut diberi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah hudur qalbi ma Allah. Khusyuk dalam sembahyang, tazallul, tafahum ma'an, semua ada tu. Ya, ulama bahas banyak atas peringkat khusyuk ni. Ya, peringkat zahir, peringkat batin, macam-macam. Habis. Mana orang yang paling jahat mencuri dalam sembahyang. Sebab tadi curi luar, curi hak orang. Ni dia curi hak Tuhan. Tuhan nak kau menghadap, tiba-tiba kau tak menghadap. Zahir dia menghadap ke hati, tempat lain. Ya. Sebab dia kena ada kiblat zahir dan kiblat batin, dia kena betul. Kalau imam tengah sembahyang, tiba-tiba dia pusing sengaja tempat lain, apa hukum? Batal sembahyang. Kita kena muparakah. Ya, sebab berpaling zahir daripada kiblat zahir batal sembahyang. Berpaling batin daripada kiblat batin batal. Ta'aluk kalbi kita batal. Kita punya apa? Iaitulah tawajuh kalbi kita rosak panggil. Ya. Kiblat zahir, wawalli wajhaka syatran masjidil haram. Hadapkan syatrah. Syatrah bermakna jihah. Syatrah bermakna ain. Tu ada fiqh, dalam fiqh ada khilaf. Kalau mazhab Syafi'i, syatrah bermakna ainil Kaabah. Sama ada kita yakin bahawa Kaabah depan kita, kita dalam Masjidil Haram, atau di sini peringkat zan. Bila zan dia kena ijtihad, buat fiqh ni ijtihad. Kalau di sembahyang mana kiblat? Kiblat. Oh, rasa-rasa sinilah, tak sah sembahyang dia. Dia kena ijtihad, kena ambil kompon dalil yang menunjukkan zan. Zan tu mana berat sangka. Ya, tajwizul amraini ahaduhuma azharu minal akhar. Itu dalam usul fiqh. Maknanya kita dua perkara kita harus yang kuat atau dipanggil zan. Walaupun tak sampai yakin, maka barulah sah menghadap kiblat zahir.
Adapun kiblat batin, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana wajah Allah. Bukan wajah zat maknanya, ai wajhu tajalliyat, wajah pentajallian. Di mana saja kita pandang, semua itu menunjukkan kewujudan, kebesaran, keagungan Allah. Ya, semua makhluk. Maksudnya hati kita kena sentiasa menghadap ni. Itu daripada kiblat batin. Kalau kiblat batin kita berpusing je habis, rosak dia punya apa? Ubudiyah. Kalau kiblat zahir kita rosak, itu rosak ibadah. Dia ada 3 makam. Makam ibadah, makam ubudiyah, dan satu lagi makam ubudah. Ubudah itu mana hurriyah, arti dia merdeka. Dalam semayang dia terlepas, merdeka dari ikatan makhluk. Berlazat ia dengan Tuhannya. Itu semayang sebenar. Allah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, amma yakhafu alladhi yuhawwilu wajhahu fi salah ay yuhawwilallahu wajhahu wajhal himar. Allah. Adakah tiada takut seorang itu memalingkan ia akan mukanya dalam semayang, itu bahawa merubah Allah Ta'ala akan mukanya seperti muka himar. Ya. Jadi kalau dalam semayang, kita kena jaga, jangan kalbi kita berpaling. Ya, kalau berpaling dia kalbi kita, rupa dia macam himar besok. Ya, himar maknawi, ya itulah apa? Kita menghadap Tuhan. Ya, dalam hikam sebab apa tu? La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunaka himarir raha. Ya, la tarhal min kaunin ila kaunin. Dalam kamu ibadat Ta'ala, apa saja kerja Islam, jangan kamu paling kepada makhluk. Ya, la tarhal min kaunin ila kaun. Jangan berpaling pada makhluk kepada makhluk. Buat ibadat kena orang tu, buat ibadat nak dapat pangkat, dapat nama, dapat sebutan, dapat glamour. Habislah tu. Maka fatakunaka himarir raha, kamu macam himar yang mengisar gandum. Tempat tu dibusing, tempat tu pimai-pimai, tentu dibusing. Dia tak naik. Ya, dia tidak ada tarakki rohani dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam semayang jangan kita berpaling zahir atau batin. Ya, zahir lebih-lebih batin. Betul-betul tumpu menghadap Allah Taala. Sebab itu Imam Tarikat Asy-Syadziliyah, si Abu Hasan Asy-Syadzili, guru bagi Sayyidi Ahmad bin Idris, untuk melatih ikhlas kamu kena banyakkan sembahyang sunat saja. Ya, bangun semayang dapat 2%, bangun lagi dapat 5%, bangun lagi, banyak. Sebab dalam perjalanan rohani nak didik dia kenal Tuhan, dia kena ada satu istilah. Apa istilah dia? Uqubah, denda. Ya, guru kan kalau mengajar kan denda, dah berdiri, kerana dia mau orang tu kat bandar sekejap, ya, jangan lama-lama mampu nak orang ya, berdiri, dia denda. Sebab istilah denda ni ada dalam didikan, diajar dalam Islam, Rasulullah ajar kan. Ya. Muru auladakum bisalah iza balagan wajibuhunna iza balagan asyr atau kama qala. Suruh anak kamu semayang umur 7 tahun, dan rotan dia apabila 10 tahun tu, rotan tu denda tu. Ya. Anak kita kalau rumah ada 10 tahun, 2 tahun nak kena gantung rotan panjang. Ya, kalau tak semayang piap ni. Maknanya anak tu kalau besar dia fikir, bapak ni aku buat salah lain tak rotan. Kalau semayang dia rotan, dia akan tahu ni benda besar. Rotan sangkut, rotan panjang, bukan rotan bulat. Rotan bulat tu rotan kompang. Kau nak suruh dia berkompang kecil, gantung bulat rotan panjang ni, dia nampak rotan, dia tahu. Maknanya ini satu urusan paling besar dalam hidup anak tu tahu. Oh, dididik dia supaya didenda. Dalam istilah tu ada denda. Sebab tu dalam sudut pun denda. Kalau langgar je adab, mayang, denda. Apa dia punya denda? Semayang sunat taubat. Kena 10 rakaat, ada kena 20, 100 pun ada. Apa dia lepik tu nafsu tu. Tu denda. Allah. Itu maknanya apa? Adakah tidak takut seorang yang memalingkan ia akan mukanya dalam sembahyang, sama ada muka zahir atau muka batin? Muka zahir dia menang, dia sembahyang, dia tengok cecak, kami kerja-kerja. Pusing. Ya, tengok dalam bawah pula, tengok pusing dalam bawah. Lawak ke kapit masjid ni ganti. Berapa pun 70,000 dia. Nak sembahyang tengok kapit. Ya, semua ulama kata kalau kau sembahyang berjemaah, kau kenal kanan dan kiri engkau tak usah lagi.
Dia semayang, dia kena $9 ni sama gol. Kan sulap nampak. Mana tu kau pusing lagi. Orang khusyuk sebelah kanan dia tak tahu. Ini siap dia rokok nampak, wah, orang perempuan pula nampak, wah, ni telekung Indon ni lah, wah sulap. Dengan semayang dia tengok telekung orang. Itu zahir. Zahir pun kalau ada out, batin lagi habis lah. Dia batin lagi, jangan tahu je. Sebab tu kalau semayang, kalau nak syaban dia ada cara. Kau nak buat ukuf kalbi ke, kau nak buat murakabah ke, ahadiyah ke, murakabah ma'iyah dan sebagainya, kena ada semayang. Angkat dia takbir pun ukuf kalbi, kita kata tenggelam karam dengan dia, barulah lazat semayang. Semayang ni tempat mengambil kelazatan. Tiba-tiba dia semayang rasa keberatan, oh itu memang sakit parah jawab dia. Makanan yang paling herat, sedap, cip mazak ni, orang makan jilat jari, dia makan tak habis. Tawawah. Bubur bukan rosak makan, dia rosak demam panas, suhu dah naik kan. Itu kelebihan semayang berjemaah pula. Sabda Rasulullah SAW, salatul jamaah tafdhulu salatul faz bisam'in wa ishrina darajah, muttafaqun alaih, sahih Bukhari Muslim. Sembahyang berjemaah itu melebihi akan sembahyang seorang dengan 27 darajat. Setengah riwayat 25. Kata tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid, sama je tuan-tuan gitu. Apa makna sama? Ni seorang ni buat roti canai sekilo, yang ni sekilo juga, yang ni pecah 27, yang ni pecah 25. Sama je dia. Lebih kurang. Maksud dia kelebihan tu tak dapat. Dan semayang berjemaah ni dia menepati air 2 kolah, kata ulama. Faham air 2 kolah? Air 2 kolah jatuhlah cecak lagi tak berubah, dia tetap suci lagi. Mana semayang jemaah tu, dia semayang dia jemaah cukup syarat saf dia rapat, lurus betul, 27 confirm dapat. Dia khusyuk tak khusyuk dia tetap dapat. Itu pahala besar dia dapat. Kalau semayang seorang diri kan dia kira kadang mana kita khusyuk, kalau 5% 5% lah, 20% 20% lah. Itu satu khas semayang berjemaah. Maknanya selama dia tidak batalkan semayang dia, selama tu dia dapat. Tak batalkan syarat-syarat dia lah. Syarat jemaah apa? Kena ikut syarat dia. Lurus saf betul, rapat saf. Ini orang rapat saf, bukan dia dapat saf, dia dapatkan kipas. Panas sikit-sikit. Kau sana sini aku panas. Macam-macam perangai tuan-tuan ni. Itu di antara dia lah. Kelebihan sembahyang berjamaah. Allah. Ini kadang banyak dia, kita pun kadang lalai buat jemaah ni. Allah. Satu wali besar orang tanya, apa keramat itu? Orang cerita keramat dia tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Kita ingat keramat terbang atas angin ni kan, di jalan dahi tu, kau tak tinggal sembahyang jemaah tu, besar kelebihan sangat besar. Lepas tu ni bulan Syaban, ada cerita Syaban, kenal kan? Yang Rasulullah cerita. Sebab dia tak pernah tinggal jemaah. Bila Rasulullah tengok dia tak ada, Rasulullah tanya dia, oh dia tak ada kisah rupa dia meninggal. Ni rupa dia dah meninggal. Bila meninggal, isteri dia menceritakan bahawa sebenarnya 3 lawangan yang dilaungkan. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Rasulullah tafsirkan maksud dia apa? Kelebihan dia menapak sembahyang jemaah tu, kalau dia tahu dia duduk lagi jauh lagi sedap. Sebab satu langkah tu semua kelebihan adalah angkat darajat dia. Antara kelebihan sembahyang berjamaah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man shalla arba'ina yauman as-salawati fi jamaah la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Masya-Allah. Hebat ni tuan-tuan. Oi, dahsyat. Tapi kadang-kadang kita pergi sembahyang, kita tanya, apa kelebihan sembahyang jemaah? Tak tahu, saya pergi je. Itu yang tak syok. Dia kena tahu kelebihan. Dia kelebihan, besar-besar ni kan. Lepas daripada nifak, lepas daripada neraka. Itu dia akan lagi push rohani kita lagi kuat. Barang saya bersemayang 40 hari. 40 hari dia jaga. Semayang 5 waktu dalam berjemaah. Padahal tiada luput akan dia sembahyang itu takbiratul ihram. Mana takbiratul ula imam tu. Mana imam angkat takbir dia Allahu Akbar, tu dia masuk. Atau ada kelebihan asing kan tu. Sebab satu sahabat dia balik perniagaan, dia bawa 400 ekor kuda. Atas dia ada 400 hamba. Ada barang dagangan lagi.
Jadi dia dapat sembahyang subuh tu berjemaah dapat, tapi takbiratul ula tu tak dapat. Bagaimana Rasulullah mungkin dah baca surah ke? Itu. Lepas sembahyang dia kata, Rasulullah saya nak tebus ni. Saya impakkan 400 ekor kuda ni fisabilillah. Rasulullah kata tak dapat. Ada 400 hamba, saya merdekakan semua. Dapat tak? Tak dapat. Ada harta semua barang, beri ambil, tak dapat. Rasulullah kata kalau kau belanja dunia, isi dunia pun tak dapat. Rasulullah tutup terus tu. Bayangkan. Rasulullah kata isi dunia pun kau bagi tak dapat nak cover tu, tuan. Bayang kau betapa besar tu. Okey, menusuk tak dalam kalbi kita? Rasa rugi tak kalbi kita bila tak dapat jemaah? Kita tengok standard iman kita lah. Kalau tak sembahyang biasa aja, iman kau dengan Rasul jauh. Jauh. Apa yang Rasulullah bagi tahu kau tidak mengambil perhatian mana. Oh, berat tuan. Berat sangat. Sahabat tadi dah jauh dia minta kalau boleh kenapa tak lebih jauh sebab nak lebih. Kita pula dah dekat tak datang. Punya sui betul panggil. Dah dekat tak datang jemaah, apa kerja tak tahu kan. Memang kena tipu dengan syaitan begitu kan. Nafsu ketawa gitu kan. Lebay gitu kan. Kau jadi lebay malang gitu. Barang siapa sembahyang 40 hari akan sembahyang yang 5 waktu di dalam berjamaah padahal tiada luput daripada dia takbiratul ula, daripada segala sembahyang satu takbiratul ihram imam tak luput. Serta imam. Nas saya di surat baginya 2 kelepasan. Pertama, lepas daripada munafik. Ini bahaya untuk sifat nifak ni. Ya, kalau nifak betul-betul dibawa asbali dari keminan dan bawa neraka. Kalau nifak intikad lah. Dan keduanya lepas daripada api neraka. Ya. Kalau kita tengok mana wajah tanasub, wajah kemunasabahan ni, masya-Allah. Kalau di sembahyang tu tak tinggal, tu menandakan orang tu betul-betul taat kepada Allah Taala. Dan bila dia taat perintah Tuhan, munasabahlah tempat dia syurga dan ni perintah Tuhan. Dia main senang sembahyang jemaah, dia main kalau sembahyang pun akhir waktu. Allah, ya, itu menunjukkan apa? Daif. Kita mengaku lah daif. Ni kadang ada pula bini pula tak apa, kepada tak masuk air. Lelaki nak sembahyang jemaah, main kat rumah je bang gitu. Dia suruh bini sembahyang, abang kau jawab je lah, kau pergi rubuh ke masjid dulu. Kau buat masjid tu apa ya? Pergi rubuh ke masjid. Macam-macam tentang ni. Patutnya isi salihah nak dengar azan ni, bang nak azan tu. Siap kan, 10 minit ke 20 minit dah masuk azan zuhur asar. Isteri tu patut pergi push suami dia, bang mau nak azan tu, leka lagi tak siap ke? Ni dah main main kat rumah je lah kata. Ni isteri sewil begitu. Ya, kalau degil macam tu kecil seorang lagi tambah dai yang salihah lagi kan. Ini dia kacau. Lelaki nak sembahyang jemaah bukan dia beri semangat kan. Dia suruh sembahyang kat rumah. Kau sembahyang kat rumah dah kan. Lelaki sembahyang kat masjid, semua tu imam sembahyang kat rumah, habis masjid tutup tu. Allah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man sallal isya fi jama'atin faka'annama sallal nisfan lail, wa man sallal subh fi jama'ah faka'annama sallal lail kullahu. Rawahul Muslim. Hadis sahih. Barang siapa sembahyang isyak dalam berjamaah, maka seolah-olah sembahyang ia pada setengah malam. Dan barang siapa sembahyang subuh di dalam berjamaah, maka seolah-olah sembahyang ia semalam malam. Mana apa kelebihan itu? Jangan silap faham pula. Jangan silap faham kata aku dah sembahyang subuh jemaah isyak cuma qiyamul lail tak bangun tak apa lah. Ni dah full ni. Wah, tu mazhab tinggilat mungkin. Kita kena faham dari sudut fadilat. Dari sudut ainul ibadah dia lain. Ain ibadah kena buat. Banyak kan pahala orang buat dapat pahala haji, buat dapat pahala umrah. Oh, macam tu anak tak pergi haji sih anak dah buat ni. Apa arah kerja. Ada satu cerita kan dalam hadis kata man asama Ramadan, ya. Kemudian wa ta'a syatta min syawal, bahkan nama adarul. Barang siapa puasa sebulan Ramadan, kemudian diiringkan 6 hari, seorang ada puasa setahun. Jadi puasa 6 hari. Abang kata puasa? Ya, anak dah puasa 6 hari setahun. Habis Ramadan kau tak puasa? Oh gila, kau tak baca hadis tu. Dia silap baca hadis. Ya, man sama Ramadan, siapa puasa Ramadan, baru dia atba'u sittan min syawal, baru dia dapat benda tu. Macam-macam dia baca hadis ikut kepala dia.
Jadi maknanya nisbah kelebihan, ya. Malam tu seolah-olah dia berdiri malam tu besar tu. Sebab siapa ikut kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah subuh, dia dapat kelebihan. Maghrib dia dah dengan isyak sekali, lepas tu kuliah subuh sekali kan. Dan lagi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man sami'al munadi falam yujib lam yurid khairan wa lam yurad bihi khair. Allah, berat betul ni. Barang siapa mendengar ia akan azan, makin azan sini perahu lagi kuat-kuat berlawan-lawan kan. Maka ia tidak menjawab, yakni tidak ia pergi berjemaah, dengar dia buat tak dengar je. Allah. Nah, saya tidak berkendak ia akan kebajikan dan tiada berkendak akan dia oleh kebajikan. Seolah-olah dia tak nak kebajikan dan seolah kebajikan pun tak nak ke dia. Pergi sana lah. Begitu. Ya, dia nak kebajikan dunia akhirat, tiba-tiba sembahyang berjemaah dia tak buat, dengar surah azan, tak payahlah. Tak payah, dia tak dapat ni. Ya, walam yurad bihi khair, dan tidak dikendaki dengan dia oleh akan kebajikan. Mana kebajikan pun tak nak pergi kat dia. Itu nak ceritakan besarnya sembahyang berjemaah. Ya, zaman sahabat Nabi SAW, masya-Allah, sampai dipimpin apa pakai tali tadi. Mata tak nampak, pasangkan tali pimpin. Wah, dahsyat. Dan setengah daripada tanda Islam akan bangkit akhir zaman, orang sembahyang subuh berjemaah macam Jumaat. Itu tanda Islam nak bangkit. Ya, sembahyang subuh tu macam Jumaat penuh orang. Ya, itu tanda Islam nak bangkit. Dan kata Ibnu Mukri rahimallahu taala di dalam matan Raud, kalau syarah Raud Ibnu Mukri, kalau Raudah tu Imam Nawawi, Raud Ibnu Mukri. Dan dalam syarah dia, ya, dia kata Far'un, baca betul Far'un, bersilap baca Fir'un lah. Far'un satu fara', wa tahsulu fadilatuha ail jama'ah bi salatihi fi baitihi aw nahwihi bi zaujatin aw waladin aw raqiqin aw ghairihim iza aqalluha isnan, ya, iz aqalluha isnan wa hiya fil bait aw nahwihi afdalu min al-infirad bil masjid wal masjidul afdal min ghairihi ay fasalatu fihi afdal min ghairihi wa aksar jama'atan afdal wa in ba'uda wa illa in ta'attala al masjid al qarib minhu li ghaibatihi anhu li kaunihi imaman aw yahdurun nasu bi hudurihi aw kana al imamul aksar jama'atan la ya'taqidu wujuban ba'dil arkani aw kana mubtadi'an balil infiraduhun huna afdal wa inistawaya ail masjidan bil jama'ah fal aqrab, ya, intaha al mat wa ba'du syarhi. Kata Ibnu Mukri dalam syarah Raud, ini satu fara' cabang masalah dan dapat fadilat bersemayang berjemaah oleh seorang yang melaksanakannya di dalam rumahnya. Ini nisbah dapat fadilat. Nisbah fadilat tak kira mana dia semayang. Bila dia semayang berjemaah dia dapat fadilat 25, setengah riwayat 27, ya, walaupun dalam rumahnya. Ni kan ketua ni sebut dalam kitab rumah, kita semayang kat rumah aje lah. Ni nak cerita fadilat. Contohnya mungkin seorang tu dah terlewat ke atau tempat dia tak ada jemaah, masjid tak ada, rumah dia seorang, semayang jemaah itu contohnya, maknanya. Ada pun dalam masjid atau lain, tengok tajuk belakang pula. Ini kadang-kadang orang perempuan masalah, dia semayang 3 orang, mak, anak sulung dia, anak bongsu dia, kan, semayang mak dan bilik, anak tengah rumah, tu celah bilik sana, kau jemaah dia 3 orang, kan. Ni kadang-kadang kita tipu ibadat, buat ibadat sunat, bukan ni buat kajian, dia semayang jemaah ni buat leka, tu kena tipu. Ya, baca kitab Tanbihul Muqtarin, kitab karangan Imam Ghazali. Tertipu je manusia dalam semua bentuk. Ulama tertipu kat sini, ahli ibadat tertipu kat sini, semua ada ruang-ruang tertipu manusia tadi. Dia sengaja pada dia semayang sunat kajian, dia semayang jemaah, tak semayang seorang. Kena bodoh dengan nafsu. Itu kena pandai balik yang di ilmu tiba faham. Ya, semayang Jumaat terbesar tu orang tu.
Bila Rasulullah besar, kita kena besarkan. Kabbir ma kabbara Rasul. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Besar lagi, kita main-main. Dan mana kata kau cinta Rasul SAW? Kita kena tengok. Sebab ilmu tu penting sebenarnya. Satu. Yang kedua, ilmu pula belajar biar faham. Ada belajar tapi tak faham. Ya, orang belajar dia main mesej. Ini dia macam ada mesej. Ya. Kau tunggu saya kena mengajar, pemain dia baling dengan botol air mandi dia baling. Ya. Biadab tengok tak nampak kitab Allah. Dalam kitab tu apa? Quran ada, hadis ada, kalam ulama ada. Kau baca kau main-main dengan dia. Oi, marah betul dia ni. Satu lagi tuan guru kita Tuan Guru di Najmuddin, dia 4 mazhab. Dia ngajar Mekah 27 tahun. Dia gerakkan polo, dia tak boleh masuk. Dia masuk Thailand tak berapa jam, M16 letak kepala. Tapi umur panjang dia dapat lepas Malaysia. Kerajaan Malaysia beri di tempat kat Kelantan buka pondok. Sebab kita buka di Sempadan Terengganu. Dapat mengaji 5 tahun dia. Dia macam 4 mazhab sedap kan. Nak ceritakan apa? Itulah tertipunya manusia tadi, ya. Atau seumpamanya lah dengan isterinya dia semayang, kalau tak dapat lah misalnya dia terlewat ke, atau dengan anaknya, atau dengan hambanya, atau dengan orang yang lain daripada mereka itu, kerana sekurang-kurang berjemaah 2 orang dan semayang berjemaah di dalam rumah atau seumpamanya itu terlebih afdal daripada semayang sendirian dalam masjid. Ini semayang jemaah. Dia semayang kat rumah dapat jemaah 2-3 orang dengan keluarga dia. Tapi kalau masjid tak ada orang, kan? Dia datang masjid seorang tak ada. Macam lepas perang. Tak ada orang, ya. Macam tu dia semayang kat rumah afdal. Nisbah jemaah, dia tengok tu. Padahal masjid nisbah tempat masjid besar, tapi bila dinilai dengan nisbah jemaah tu besar. Dia sebab dia ada nilai kelebihan tu, ada dia punya apa standard juga. Ya. Macam fadilat dipanggil apa? Sutra. Dengan fadilat sab awal. Kalau bertembung kita nak takdimkan mana dulu? Kena takdimkan sab awal. Sebab banyak kadang-kadang tempat semayang sekarang ni dia tak ada mihrab. Surau ni 4 segi. Bila 4 segi, jadi maknanya orang belakang imam ada sutrah lah, imam sutrah dia. Yang belah sini dah tak ada sutrah, sekurang-kurang 3 hasta, dia dah jauh, dah tak ada sutrah. Jadi kalau dia semayang sab kedua, dia ada sutrah. Sebab makmum pertama tu sebagai sutrah dia. Kalau dia semayang belakangan sini dapat sab awal tapi sutrah tak ada. Mana nak duduk sab kedua dapat sutrah ke, nak duduk sab pertama ada kelebihan sab awal. Ketiga dia ambil sab awal. Sab awal lebih pertama. Lama semua pergi sab kedua kan bunuh aku sab awal. Aku nak sab kedua, maut dia. Sab awal tu lebih utama daripada fadilat sutrah. Sebab sutrah orang dulu dia buat cantik kan, dia ada mihrab. Jadi sab pertama tu adalah dinding tu kan, jadi sutrah dia. Seperti sini jugalah nisbah kepada jemaah tu besar. Kerana nisbah tempat masjid tu tempat lebih afdal, boleh iktikaf. Tapi bila bertembung dengan jemaah di sini, tengok fadilah jemaah punya besar. Di semayang masjid tak ada orang, semayang seorang ni. Semayang kat rumah boleh semayang jemaah, semayang kat rumah jemaah. Ya, jemaah tu lebih besar nisbah jemaah. Dan semayang dalam masjid itu afdal daripada lain. Tapi kalau hanya jemaah sini, masjid jemaah, itu tak boleh banding lah. Itu lebih besar masjid, ya. Dan semayang di dalam masjid yang terlebih banyak orang yang berjemaah itu terlebih afdal. Sebab semayang jemaah ni ada 2, ya. Satu nisbah kaif, satu nisbah kam. Ya, semayang berjemaah dia satu. Nisbah kamman. Apa makna kamman? Angka. Ya, masjid ni dengan masjid ni. Yang ni 60 orang, yang ni 40 orang. Lebih afdal kita semayang yang 60 orang. Itu lebih afdal. Sebab ramai. Kecuali ada beberapa sebab, tengok ni. Maknanya lebih afdal yang daripada yang sedikit. Dan kalau jauh sekalipun, melainkan baru diistisna. Mana kalau masjid tempat kita dekat ni kan 40, kita pergi jauh sikit surau masjidan itu 100 orang. Walaupun jauh, kita pergi yang jauh terlebih afdal. Sebab ramai. Kecuali semua pergi sana, masjid ni pula kosong, tak boleh. Tu. Kecuali maknanya dia kata sekira-kira melainkan apabila kosong masjid yang hampir dah pakat pergi sana, kosong masjid ni, itu tak boleh lah. Menghidupkan jemaah di masjid terlebih afdal dengan sebab ghaibnya itu, atau ada imam masjid yang banyak orang berjemaah,
Ya, tu imam sini semayang dia jadi imam. Kan? 40 orang. Sana semayang ada 60 orang. Tu imam pula dia tengok sini, wah sana 60 orang, aku pergi sana lah. Akhirnya makmum tak ada orang, makmum cabut lagi tak datang. Jangan. Kalau gitu dia sebab dia orang ikut, dia kena jaga sini. Ya. Atau imam masjid yang banyak orang berjemaah itu tiada mengiktikadkan akan wajib setengah rukun sembahyang atau setengah syarat sembahyang, atau ada imam itu ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, Rafidah. Tahu Rafidah? Bukan Rafidah Aziz. Rafidah ni Rafidah Syiah dan iaitu Syiah, itu ada terjemah, iaitu Syiah. Orang dulu panggil buat Rawafid atau Rafidah. Rafidah Syiah. Kalau ada bid'ah ni tak ada dah. Semuanya sana ramai, kan? 100 orang. Tapi semua Syiah. Yang sini 40 orang semayang kat sini lah. Semayang sana tengok melayan sikit semayang dia. Dia sujud atas belacan. Atas belacan. Ada batu kabalak dia bawa. Dia tidak batu kabalak. Dia bawa belacan ni dan letak ke depan. Kalau dia tak payahlah. Itu yang gitu kan. Atau ada imam itu fasik. Ya, maka semayang masih sedikit orang berjemaah. Tengok tadi ni sebakaman angka. Yang banyak lebih afdal. Di sini kaif. Kaif berkelakuan imam. Tengok tu. Imam tu orang yang saleh, waliullah. Lebih afdal kita tadi. Yang ini imam tapi fasik. Imam pergi masuk kedai ekor, tikai ekor. Ada juga dan macam-macam. Itu imam fasik. Jadi kalau ni sebab fasik tak fasik, dia imam yang tak fasik. Ini sebab kaif dipanggil. Yang sedikit orang berjemaah afdal daripada yang banyak, bahkan semayang bersendirian di sini. Mana ketika imam tiada mengiktikadkan akan wajib setengah rukun, atau imam ahli bid'ah yang pasti bersemayang seorang. Ya, dia semayang kat sini. Apa yang kita iktikad wajib, ya, dia tak iktikad wajib. Mana di mazhab lain lah. Kita tak nyalahkan dia, tapi bagi kita dia tak ada iktikad wajib. Contohnya tumakninah. Tumakninah dalam i'tidal, dalam sujud. Setengah mazhab dia tak wajib. Dia semua penceraian dia. Asal ada cerai dah. Dua sujud kita ceraikan, antara sujud pertama sujud kedua. Jadi kita ceraikan dia. Yang kita tengok dia semayang macam tu. Dia bangun sujud pertama, Akbar, tak ada tumakninah, sujud balik kedua. Bagi dia sah. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i tak sah. Kita kata pas sujud hatta tatma'inna syaddan. Ya. Farka hatta tatma'inna raki'an. Rukuk sehingga tumakninah. Dia tak ada sebagai cerai je. Kalau macam tu tak apalah, kita semayang sendiri je lah. Ya. Maka jika bersamaan banyak pula, ni sebab kam. Sana 100, sini 100. Maka masjid yang hampir pajar lebih afdal lah. Ya, raih ke tempat masjid dekat ni. Itu dia antara apa? Susunan yang disebut oleh Ibnu Mukri, ya, dalam Syarah Raud. Itu dia antara dia lah. Dia pilih yang dekat. Dia macam zakat juga tuan ni. Zakat kita nak beri kan, akan cari aqarib yang lebih dekat. Ya. Anak buah dia, pak saudara dia ke. Ya. Ni zakat dia banyak ni. Bagi pak saudara sebelah rumah. Anak pergi sekolah pun pakai kasut macam buaya tu, koyak. Beg kadang koyak semua, kesian kan. Kadang-kadang makan berhutang, semua susah. Memang dia boleh terima zakat. Tiba-tiba kita pergi hantar zakat tempat lain. Dia tahu berapa beri zakat. Saya pergi sana adalah 5,000. Kecil hati kawan tuan, aku sebelah rumah pak saudara dia tak bagi. Afdal kita bagi dekat aqarib. Pahala zakat wajib kita dapat, pahala menghubungkan silaturahim lagi dapat. Itu keadaan itu. Ya. Satu lagi, kalau intikal zakat pun ada khilaf. Ya, kalau mazhab jamhur Syafi'i, mazhab Syafi'i, keluarkan tempat yang mana dia duduk. Ya, tu'hazu min amwalihim wa turaddu li fuqara'ihim. Fuqara'ihim, domirhim tu ikhtilaf ulama. Fuqara'ihim ay fuqara'il aghniya. Fuqara' tempat orang kaya itu keluar, tempat dia keluar. Tapi kecuali Imam Zakaria Ansari, si Zakaria Ansari diumumkan fuqara'ihim ay fuqara'il muslimin. Mana-mana bagilah, kau nak bagi antara negara ke Bosnia, kau nak hantar Palestin, tak ada masalah. Jadi masalah tu ada khilaf, tu tak ada masalah. Tapi kalau bertembung tadi, dah kawan tu saudara, susah pula, afdal kita bagi dia. Dia dapat dua kelebihan tu lah. Kemudian kelebihan sujud, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah. Ya Karim. Ya. Lampu panas. Apa tu?